Saya nak ni lah, nak tanya beberapa sikit soalan lah. Mungkin Dr. Aflah boleh share lah kan. Masa mula-mula buka klinik dululah, sebelum ni lah, jangan lihat sekarang, sebelum ni, apa cabaran terbesar sehingga nak capai yang 50k yang pertama ni lah maksud dia? Apa sebenarnya cabaran yang sebelum ni? Cabaran dia sebab kita baru kan, jadi kita orang belum mengenali kita lah. Itu yang pertama. Jadi kita nak kena perkenalkan diri satu. Yang kedua, kita sendiri ataupun saya sendiri lah sebenarnya. Saya sendiri tak berapa kurang ilmu lah orang panggil. Kurang ilmu untuk menguruskan klinik, teamwork. Macam tadi Dr. Arif ada cerita pasal leadership, soul project tu kan. Benda-benda yang macam tu nak belajar kan. Okey, baik. Berdasarkan 20 inisiatif yang Dr. Arif Fahmi jelaskan tadi, boleh tak Dr. Aflah terangkan apa yang Dr. Aflah dah jalan lah? 20 ni apa kan? Kita bagi makan apa kat Dr. Aflah ni kan? Cuba cerita daripada 20 tu, apa yang Dr. Aflah dah buat sekarang ke, apa yang buat sebelum ni? Silakan Dr. Aflah. Yang dia ada beberapa bahagian yang saya ingat yang kita dah start ni tentang customer experience, lepas tu SOP, perkara-perkara yang macam tu. Lepas tu kita ada bincang tentang nak buat website, kita nak buat marketing. Mafa membantu dari segi marketing lah. Jadi marketing pun dah jalan. Jadi dan perkara-perkara lain lah. Dia banyak sebenarnya. Tapi tak cover semua lah. Baru sikit-sikit lah. Baru sikit-sikit. Okey. Baik doktor. Macam sebelum ni kita faham lah doktor bila masuk mula-mula sekali kan. Saya tanya doktor apa sebelum nak masuk. Macam-macam benda lah doktor nak buat kan. Nak buat ni, nak buat bracer, nak buat ni. Kalau boleh goreng kuih tiaw, doktor pun nak goreng kuih tiaw kat situ kan. Betul tak? Tak buka. Tapi bila kita buat satu sesi tu kan, baru you nampak sebenarnya you punya positioning kat mana. Which is positioning tu ada dalam 20 inisiatif lah. So sekarang yang saya rasa doktor punya visibility ataupun you dah jadi sebenarnya local hero dekat kawasan tu kan. You dah jadi superhero dah dekat kawasan tu kan. So nak tanya jugalah, okay, berkaitan dengan SLTR tu kan, Red Dot and then A-Team yang you buat ni, apa yang you boleh lilitkan dengan apa yang you buat sekarang ni? Maksudnya dari segi SLTR tu, apa yang mengubahkan SLTR tu berdasarkan pemahaman ataupun apa yang you dah execute? Sebelum ni saya ada pemahaman sendiri jugalah. Macam kita kan sebelum ni ada pengalaman bekerja dan sebagainya. Tapi konsep yang kita dapat grab secara bertulis ataupun benar-benar kita ungkapkan apa semua tu, saya belajar daripada Mafa lah. Jadi sememangnya kita kena jadi ketua yang bagus, lepas tu kena mendidik anak buah macam tu lah, memupuk kerjasama. Benda-benda tu penting sebab kalau kita nak result je tapi kita tak buat benda lain, dia sebenarnya mungkin dapat tapi tak sustain ataupun memang takkan dapat lah.